Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang mengulangi hari yang sama berulang kali? Terperangkap dalam corak yang sama, menarik situasi dan orang yang sama. Tidak kira betapa kerasnya anda cuba untuk berubah. Anda menetapkan niat. Anda mengamalkan pemikiran positif, tetapi realiti luaran anda seolah-olah tidak bergerak. Ini adalah satu kekecewaan yang dirasai oleh ramai orang. Kita diberitahu untuk mengubah pemikiran kita, tetapi selalunya itu tidak mencukupi. Masalahnya bukanlah terletak pada apa yang anda fikirkan secara sedar, tetapi pada isyarat yang anda siarkan tanpa henti dari lubuk diri anda. Ramai yang percaya bahawa kita adalah mangsa keadaan, terombang-ambing oleh dunia luar yang tidak dapat diramalkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa anda bukanlah mangsa? Bagaimana jika anda adalah stesen penyiaran yang paling berkuasa di alam semesta dan realiti anda hanyalah cerminan sempurna kepada frekuensi yang anda pancarkan setiap saat? Kebenaran yang radikal ini terletak pada persimpangan sains kuantum termaju dan kebijaksanaan rohani kuno. Ia mendedahkan bahawa kunci untuk mengubah dunia luaran anda tidak terletak pada usaha keras atau paksaan, tetapi pada penguasaan dunia dalaman anda. Anda bukan sekadar jasad fizikal yang hidup di alam semesta. Anda adalah medan tenaga bergetar yang secara aktif mencipta alam semesta di sekeliling anda. Mesej utama yang ingin saya sampaikan adalah mudah, tetapi mendalam. Realiti adalah cerminan langsung keadaan getaran dalaman anda. Nilai yang akan anda perolehi daripada video ini ialah pemahaman bahawa dengan memupuk koheren dalaman secara sedar, anda boleh mengubah isyarat yang anda pancarkan dan dengan itu mengubah keadaan hidup anda. Penyelesaian kepada kitaran yang tidak berkesudahan ini bermula dengan memahami semula siapa diri anda pada tahap yang paling asas. Anda bukan sekadar koleksi sel dan tulang. Anda adalah kesedaran yang beroperasi melalui mesin biologi yang canggih. Dan komponen utama mesin ini ialah DNA anda. Selama bertahun-tahun, sains konvensional mengajar kita bahawa DNA adalah pelan tindakan biologi yang statik. Satu set arahan yang tidak boleh diubah, yang menentukan segala-galanya daripada warna mata anda kepada kecenderungan anda terhadap penyakit tertentu. Tetapi fizik kuantum dan epigenetik mendedahkan gambaran yang jauh lebih dinamik dan mengagumkan. DNA anda bukanlah kod yang tetap, ia adalah antena yang sedar. Antena biologi yang sentiasa menerima dan menyiarkan maklumat. Ia berinteraksi dengan medan tenaga di sekeliling anda. Salah satu cara ia melakukan ini adalah melalui pelepasan biofoton, zarah cahaya yang sangat halus yang dipancarkan oleh semua sel hidup. Fikirkan ini sejenak. Badan anda secara harfiahnya memancarkan cahaya. Para saintis telah mendapati bahawa koheren ataupun keteraturan corak cahaya ini secara langsung berkaitan dengan keadaan emosi anda. Apabila anda berada dalam keadaan tenang, bersyukur atau cinta, DNA anda mengendur dan memancarkan medan cahaya yang harmoni dan teratur. Isyarat anda jelas. Sebaliknya, apabila anda mengalami tekanan, ketakutan atau kebimbangan, DNA anda mengetat dan memancarkan cahaya yang tidak teratur dan huru-hara. Isyarat anda menjadi hingar. Jadi, DNA anda bukan sahaja membina badan anda. Ia secara aktif menyiarkan keadaan emosi anda ke dalam medan kuantum sebagai tanda tangan tenaga yang unik. Mengapa perkara ini sangat penting? Kerana setiap emosi yang anda alami bukan sekadar perasaan. Ia adalah satu set arahan bertenaga yang mengubah biologi anda dan memberitahu medan kuantum bagaimana untuk bertindak balas kepada anda. Apabila anda merasa kegembiraan, cinta atau kesyukuran, anda mencipta resonans harmoni pada tahap molekul. Sel-sel anda berfungsi secara optimum, sistem imun anda menguat
dan badan anda berada dalam keadaan pertumbuhan dan pembaikan. Sebaliknya, apabila anda beroperasi dari emosi kelangsungan hidup seperti ketakutan, kemarahan atau rasa bersalah, badan anda memasuki keadaan pengecutan dan perlindungan. Hormon stres membanjiri sistem anda, menutup sistem imun dan fungsi pertumbuhan jangka panjang. Sains epigenetik menunjukkan bahawa isyarat-isyarat emosi ini boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Ini bermakna perasaan anda secara literal boleh mengubah ekspresi genetik anda. Tetapi kesannya tidak berhenti di situ. Keadaan dalaman ini disiarkan sebagai frekuensi yang berbeza ke dalam medan kuantum. Medan kuantum bukanlah ruang kosong. Ia adalah lautan tenaga dan kemungkinan yang tidak terhingga menunggu arahan. Ia adalah cermin alam semesta. Ia tidak menilai, ia tidak mempunyai pilihan. Ia hanya mencerminkan frekuensi yang diterimanya. Alam semesta tidak bertindak balas kepada kata-kata atau keinginan anda. Ia bertindak balas kepada tanda tangan tenaga yang disiarkan oleh DNA anda, yang ditentukan oleh perasaan anda. Melalui prinsip resonans, medan kuantum mengatur jirim, peristiwa dan keadaan untuk sepadan dengan getaran yang anda pancarkan. Jika anda sentiasa menyiarkan frekuensi kekurangan dan ketakutan, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain memberikan anda lebih banyak situasi yang akan mengesahkan perasaan itu. Ia bukan hukuman, ia adalah fizik. Jadi, mengapa begitu sukar untuk mengubah frekuensi kita? Jika ia semudah merasa gembira, mengapa kita tidak melakukannya sepanjang masa? Jawapannya terletak pada minda separasedak kita. Sains neuro memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran dan tindak balas emosi dikendalikan oleh minda separasedar. Ia adalah program yang berjalan di latar belakang. Program ini dibentuk terutamanya pada 7 tahun pertama kehidupan kita, di mana otak kita beroperasi dalam keadaan gelombang otak seperti hipnosis, menyerap kepercayaan, persepsi dan tabiat emosi daripada persekitaran kita. Jika anda membesar dalam persekitaran di mana anda sering merasa tidak selamat, tidak cukup baik, atau sentiasa bimbang tentang wang, emosi-emosi tersebut telah terakam dalam sistem saraf anda. Ia menjadi identiti emosi anda. Anda mungkin secara sedar mahukan kelimpahan dan kegembiraan, tetapi 95% daripada diri anda menyiarkan program kekurangan dan ketakutan lama yang sama setiap hari. Inilah sebabnya mengapa pemikiran positif sahaja sering gagal. Anda cuba meletakkan pelekat positif di atas program yang sangat berkuasa yang berjalan tanpa henti. Terdapat konflik dalaman antara apa yang anda mahukan secara sedar dan siapa anda secara getaran. Konflik ini adalah apa yang kita panggil ketidakkoherenan. Ia adalah keadaan di mana hati, minda dan badan anda tidak sejajar. Anda memikirkan satu perkara, merasakan perkara lain dan melakukan perkara ketiga. Keadaan konflik dalaman ini mencipta isyarat yang berselerak dan lemah. Ia seperti cuba menala stesen radio dengan banyak gangguan. Mesej anda tidak jelas dan oleh itu realiti yang dicerminkan kembali kepada anda juga tidak jelas dan huru-hara. Kunci untuk perubahan pantas dan mendalam bukanlah dengan melawan pemikiran negatif atau memaksa perasaan positif. Ia adalah dengan memupuk koheren. Penjajaran hati, minda dan badan menjadi satu isyarat yang bersatu dan jelas. Apabila fikiran dan perasaan anda sejajar, anda menghantar gelombang tenaga yang sangat kuat dan teratur ke dalam medan kuantum. Ini adalah di mana kesan pemerhati dari fizik kuantum memainkan peranan. Eksperimen Dwi E. Celah yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Pemerhatian kita, kesedaran kita
menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti jarah yang nyata. Sekarang, bayangkan jika pemerhati itu bukanlah sekadar fikiran rawak, tetapi satu keadaan koheren yang terfokus. Apabila anda menyatukan tenaga emosi yang tinggi seperti kesyukuran atau cinta dengan niat yang jelas tentang apa yang anda ingin cipta, anda menjadi pemerhati yang paling berkuasa. Anda mengarahkan medan kuantum untuk meruntuhkan kemungkinan yang sepadan dengan frekuensi koheren anda. Jadi, bagaimana kita mula memupuk koheren? Langkah pertama yang paling penting ialah kesedaran tanpa penghakiman. Daripada menindas emosi negatif atau berpura-pura ia tidak wujud, anda perlu belajar untuk memerhatikannya. Apabila perasaan cemas atau marah timbul, jangan mengidentifikasikan diri anda dengannya. Sebaliknya, ambil satu langkah ke belakang secara mental dan katakan pada diri sendiri, saya sedang memerhatikan tenaga kebimbangan bergerak melalui badan saya. Dengan memerhati tanpa bertindak balas, anda memutuskan kitaran maklum, balas automatik antara emosi dan pemikiran anda. Anda berhenti memberi makan kepada program lama. Anda menarik tenaga anda daripadanya. Amalan ini dari masa ke semasa membolehkan emosi-emosi bertenaga rendah ini larut kerana ia tidak lagi mempunyai bahan api untuk terus hidup. Proses ini membantu membersihkan gangguan daripada isyarat anda dan mengembalikan badan anda kepada frekuensi semula jadinya, iaitu cinta dan kedamaian. Matlamatnya bukan untuk memaksa hasil tetapi untuk mengekalkan keadaan dalaman yang koheren melalui amalan seperti meditasi dan pengawal seliaan emosi secara sedar. Dengan menyelaraskan diri dengan frekuensi tulen ini, medan kuantum secara semula jadi akan mencerminkan realiti yang lebih harmoni. Mari kita mendalami konsep koheren dan ketidakkoherenan. Fikirkan hidup anda sekarang. Adakah terdapat bidang di mana anda mengatakan anda mahu satu perkara, tetapi tindakan dan perasaan anda menceritakan kisah yang berbeza? Mungkin anda mengatakan anda mahu menjadi sihat, tetapi anda terus makan makanan yang tidak berkhasiat kerana anda merasa tertekan. Atau anda mengatakan anda mahu hubungan yang penuh kasih sayang, tetapi anda membawa tenaga ketidakpercayaan dan ketakutan dari hubungan masa lalu. Ini adalah contoh klasik ketidakkoherenan. Konflik antara niat sedar anda dan program separa sedar anda mencipta medan tenaga yang bercanggah. Anda menghantar mesej yang bercampur bau kepada alam semesta. Bayangkan anda sedang membuat pesanan di restoran. Anda memberitahu pelayan anda mahu salad, tetapi anda menjerit pizza. Pada masa yang sama, apa yang akan pelayan itu bawa? Kemungkinan besar tiada apa-apa atau sesuatu yang rawak. Begitulah cara alam semesta bertindak balas terhadap isyarat yang tidak koheren. Sebaliknya, koheren adalah keadaan integriti getaran. Ia adalah apabila pemikiran anda, perasaan anda, kata-kata anda dan tindakan anda semuanya selaras. Tiada konflik, tiada percanggahan. Anda menjadi seperti pancaran laser yang terfokus, berbanding mentol lampu yang menyebarkan cahayanya ke semua arah. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, anda menyiarkan tanda tangan elektromagnet yang sangat kuat dan jelas. Hati anda, yang mempunyai medan elektromagnetik beribu kali lebih kuat daripada otak, memancarkan gelombang yang teratur dan harmoni. Gelombang ini membawa maklumat niat anda. Ini bukan lagi sekadar angan-angan. Ia adalah arahan bertenaga yang jelas kepada medan kuantum. Anda tidak lagi berharap untuk masa depan yang lebih baik. Anda secara getaran sudah menghuni realiti itu pada masa kini. Anda merasakan perasaan kelimpahan, kegembiraan atau kesihatan itu seolah-olah ia sudah berlaku. Dengan melakukan ini, anda beralih daripada model sebab dan akibat Newtonian lama
di mana anda memerlukan sebab luar untuk merasa gembira, kepada model penciptaan kuantum, di mana anda menyebabkan kesan dengan mengubah keadaan dalaman anda terlebih dahulu. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan anjakan daripada melakukan kepada menjadi. Daripada sentiasa mengejar sesuatu di dunia luar untuk membuat anda bahagia, fokus anda beralih kepada memupuk keadaan dalaman yang anda inginkan. Salah satu cara yang paling berkesan untuk melakukan ini adalah melalui amalan harian meditasi ataupun kesedaran. Sisihkan masa setiap hari walaupun hanya 10-15 minit untuk duduk diam, memutuskan hubungan dari dunia luar dan berhubung dengan dunia dalaman anda. Tumpukan perhatian pada nafas anda. Apabila fikiran muncul, perhatikannya tanpa penghakiman dan biarkan ia berlalu. Latihan ini melatih anda untuk menjadi pemerhati kepada fikiran dan perasaan anda, bukan mangsanya. Langkah seterusnya ialah secara sedar memupuk emosi yang tinggi. Salah satu yang paling berkuasa ialah kesyukuran. Kesyukuran adalah frekuensi penerimaan tertinggi. Ia memberitahu alam semesta, saya sudah mempunyai semua yang saya perlukan. Saya sudah lengkap. Apabila anda mempraktikkan kesyukuran, anda mengalihkan fokus anda dari apa yang kurang kepada apa yang anda ada. Dan melalui undang-undang resonans, anda menarik lebih banyak perkara untuk disyukuri. Mari kita cuba latihan interaktif ringkas sekarang. Di mana sahaja anda berada, saya mahu anda berhenti seketika. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Ambil 3 nafas dalam-dalam, hembus perlahan-lahan. Sekarang, fikirkan satu perkara dalam hidup anda yang anda benar-benar syukuri. Ia boleh jadi orang yang anda sayangi, kesihatan anda, atau bahkan keindahan matahari terbenam. Benarkan perasaan kesyukuran itu memenuhi jantung anda. Rasakannya berkembang ke seluruh badan anda. Duduk dengan perasaan ini selama 1 minit. Apa yang anda lakukan sebentar tadi adalah secara sedar mengubah frekuensi anda. Anda baru sahaja menghantar isyarat koheren yang jelas ke dalam medan kuantum. Bayangkan melakukan ini beberapa kali sehari. Anda akan mula mengubah keadaan asas kewujudan anda dan realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain mula mencerminkannya. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah keraguan dan penentangan dari minda separa sedar anda. Anda mungkin mempunyai pengalaman meditasi yang hebat di mana anda merasa sangat koheren dan berhubung. Tetapi sebaik sahaja anda membuka mata dan melangkah ke dalam hari anda, tekanan dan program lama mengambil alih semula. Ini adalah perkara biasa dan dijangkakan. Ingat, anda sedang mengubah program yang telah berjalan selama beberapa dekad. Minda dan badan anda telah terbiasa dengan keadaan emosi tertentu. Apabila anda mula memperkenalkan frekuensi baru yang lebih tinggi, badan yang telah menjadi minda akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak anda, berkata, ini tidak biasa. Di mana kemarahan yang biasa saya rasai? Di mana kebimbangan itu? Ia kemudian akan menjana pemikiran yang direka untuk mencipta semula emosi yang biasa itu. Anda mungkin tiba-tiba teringat pertengkaran dari semalam atau mula bimbang tentang bil yang akan datang. Kuncinya di sini adalah untuk tidak berputus asa. Apabila ini berlaku, kenali ia sebagai apa adanya. Program lama yang cuba mengekalkan kawalan. Ia adalah tanda bahawa anda sedang berubah. Setiap kali anda menyedari pemikiran atau perasaan lama ini dan secara sedar memilih untuk tidak terlibat dengannya, sebaliknya kembali ke keadaan jantung yang koheren, anda sedang melemahkan sambungan saraf lama dan mengukuhkan yang baru. Ia seperti melatih otot. Pada mulanya, ia sukar dan tidak selesa, tetapi dengan amalan yang konsisten,
ia menjadi lebih mudah. Keraguan juga akan muncul. Fikiran anda akan berkata, ini tidak akan berjaya, ini semua karut. Sekali lagi, perhatikan pemikiran ini sebagai program. Jangan berdebat dengannya. Hanya akui kehadirannya dan kembalikan fokus anda kepada perasaan yang anda ingin pupuk. Kekalkan keadaan itu. Setiap saat anda berjaya mengekalkan keadaan koheren yang baru di tengah-tengah keraguan atau pencetus luaran, anda sedang menuntut semula kuasa anda. Anda sedang membuktikan kepada diri sendiri dan alam semesta bahawa anda tidak lagi ditakrifkan oleh masa lalu anda, tetapi oleh visi masa depan anda. Menstabilkan dan mengekalkan keadaan ini adalah kerja sebenar. Ia bukan tentang satu sesi meditasi yang ajaib, tetapi tentang membuat beratus-ratus pilihan kecil sepanjang hari untuk kembali kepada koheren, untuk kembali kepada siapa anda sebenarnya. Kesimpulannya, anda jauh lebih berkuasa daripada yang anda pernah bayangkan. Anda bukan pemerhati pasif dalam realiti anda. Anda adalah arkitek utamanya. Kebenaran ini tidak berdasarkan kepercayaan buta, tetapi disokong oleh prinsip fizik kuantum, sains neuro dan epigenetik, serta disahkan oleh kebijaksanaan kuno yang telah diajar selama beribu-ribu tahun. DNA anda adalah antena dinamik yang menyiarkan keadaan emosi anda sebagai frekuensi yang jelas ke dalam medan kuantum. Emosi anda adalah arahan bertenaga yang membentuk biologi anda dan memberitahu alam semesta bagaimana untuk bertindak balas. Dan medan kuantum, cermin agung, sentiasa dan tanpa gagal, mengatur tenaga, peluang dan peristiwa untuk sepadan dengan tanda tangan getaran dominan anda. Masalahnya bukan dunia luar. Masalahnya ialah ketidakkoherenan dalaman, konflik antara pemikiran, perasaan dan tindakan kita yang mencipta isyarat yang lemah dan bercelaru. Penyelesaiannya terletak pada pemupukan koheren secara sedar. Dengan menyelaraskan hati, minda dan badan anda mencipta isyarat yang kuat, jelas dan teratur. Anda menjadi pemerhati kuantum yang berkuasa, meruntuhkan kemungkinan dari medan tenaga menjadi realiti yang nyata. Jalan ini memerlukan amalan kesedaran tanpa penghakiman. Ia meminta anda untuk memerhatikan emosi lama tanpa mengenalinya, membiarkannya larut dan kembali kepada frekuensi semula. Jadi anda, iaitu cinta, kegembiraan dan kedamaian. Ia bukan tentang memaksa hasil di dunia luar, tetapi tentang menguasai dunia dalaman anda. Apabila anda mengubah siapa anda pada tahap getaran, realiti luaran anda mesti berubah. Ia adalah undang-undang. Oleh itu, panggilan terakhir saya kepada anda hari ini adalah ini. Ambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas keadaan dalaman anda. Komited untuk 1 hari. Hanya 1 hari untuk memerhatikan keadaan emosi anda tanpa penghakiman. Setiap kali anda mendapati diri anda tergelincir ke dalam corak lama, ketakutan atau kemarahan, berhenti seketika. Letakkan tangan anda di atas jantung anda, ambil nafas dalam-dalam dan secara sedar pilih frekuensi yang berbeza. Pilih kesyukuran. Pilih penghargaan. Jangan lakukannya untuk mendapatkan sesuatu. Lakukannya untuk merasai pengalaman menjadi pencipta yang sedar. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Perjalanan ini adalah tentang mengingati siapa anda sebenarnya. Kesedaran yang tidak terhingga, berkuasa dan kreatif. Mulakan hari ini. Mulakan sekarang. Dunia anda sedang menunggu isyarat baru anda.